Kegagalan satu pengalaman. Ramai orang gagal sebab buat keputusan yang salah. Mereka gagal sebab terlalu lama tunggu keputusan yang sempurna. Sekarang ni dah masuk tahun baru. Masa ni biasanya kita mula buat senarai azam baru. Nak kukuhkan simpanan, nak bermula dan nak betulkan apa yang silap pada tahun lepas. Kita belajar daripada pengalaman. Tahun demi tahun tak pernah datang dengan keadaan yang sempurna. Kalau kita tunggu pendapatan stabil, tunggu hutang habis, tunggu masa lapang, kita mungkin tak akan mula sampai bila-bila. Saya sendiri mula simpan emas bukan ketika hidup teratur, tapi ketika hidup masih lagi serabut. Dan ironinya, simpanan itulah yang perlahan-lahan mengemaskan semula hidup kita. Bukan dengan jumlah besar, tapi dengan keputusan kecil yang konsisten. Emas ajar kita banyak perkara penting. Kita tak perlu hidup sempurna untuk melindungi nilai, kita cuma perlu mula. Bila kita mula simpan walaupun 1 gram, kita hantar isyarat pada diri sendiri. Kita ambil semula kawalan. Kita berhenti menangguhkan masa depan. Dan dari situlah perubahan sebenar bermula. Tuan-puan, kalau hari ini masih rasa hidup belum teratur, jangan tunggu semuanya cantik baru nak simpan. Simpan emas bukan sebab hidup dah sempurna, tapi supaya hidup kita perlahan-lahan jadi lebih teratur dan juga tenang. Nak mulakan simpanan emas bersama dengan Public Gold, boleh tekan butang sign up dan saya akan bantu anda langkah demi langkah dalam simpanan emas yang terbaik untuk anda.